Okay, dia kata sini 3 classroom in your school are combined to become the lecture hall. Nak buat dewan lah kan. Using your knowledge of wave. Ingat, knowledge of wave, bukan wave kamu ambil merepek tu kan. Knowledge yang betul punya. Suggest a design of sound system to produce a better quality of sound. Jadi kalau jawapan kamu tak boleh, repeat jawapan ni. In your explanation, emphasize on the location of the loudspeaker. Location of loudspeaker. Ada 2 speaker kan? Kamu nak speaker tu dekat ke jauh? Jauh. Jadi apa simbol untuk loudspeaker punya distance? Apa dia? Ya? Kuat sikit? E? D salah kan? Jawapannya ialah A. The distance between 2 coherent source. Okay, the distance between 2 loudspeaker. Location of the loudspeaker. Sorry. Ni distance of between 2 loudspeaker. Ni baru A. Sorry. Ini kita letak mana speaker tu? Okay, the material to cover the wall. Apa bahan yang untuk kita cover dinding dia? Material for the floor. Lepas tu, location of microphone. Ada banyak benda-benda ni. Jadi ini banyak bantu kamu kan. Okey, markah pertama. Location of the loudspeaker. Okey, cikgu minta ni, Aziz. Apa? Speaker letak ke mana? Kiri kanan kurang tepat. Kat mana eloknya? Tinggi. Ya, tempat yang tinggi. Apa reason dia? Tiada halangan. No obstacle. Boleh faham? Ini dah umum kan. Cermin yang letak pun tempat tinggi juga. Satelit pun letak tinggi. Semua alasannya no obstacle. Senang. Ini jawab pertama kan. Pembesar di tempat tinggi. Jadi jawapannya boleh hafal alasan ni kan. Tiada halangan. Boleh? Itu juga semua hafal alasan. Okey, ni markah 1. Ni markah 2. Okey, tengok ni pula. Minit lagi kan. Dia kata the distance between 2 loudspeaker. A lah. A dia kita nak macam mana? Jauh kan. Dia tu pilih further lah, jauh. Ataupun large. Distance is large. Ni boleh dapat markah ni, markah 3. Okey, apa alasannya? Kuat tak tepat. Kita balik pada formula. Lambda equal to AX over D. Kalau A jauh, A tinggi, X macam mana? X nya rendah. Inversely proportional. Faham? Jadi bila X rendah maksudnya apa? Apa tu X? Jarak antara dua apa? Bunyi. Jarak antara 2 bunyi kuat semakin kecil. Jawapan. Boleh faham? Kita jawab berdasarkan formula. Faham? Jarak atau kalau company ingat tulis X pun boleh lah. Tapi sebenarnya X ni adalah jarak antara 2 bunyi kuat. Kecil. Maksudnya X kecil. Boleh faham? Boleh Okey, yang tu. The distance between 2 loudspeaker. Okay, the material cover the wall. Jadi material cover the wall. Kita nak cover dengan apa ni? Kita nak kamu nak pantulan tak? Bunyi tu. Nak bunyi ke pantun? Gema tak nak. Nak gema tak? Tak nak kan? Jadi kita nak cover dengan apa? Bahan lembut. Cover dengan permukaan yang apa? Lembut. Okey, lembut kan? Jadi kita guna bahan dinding yang lembut. Ni dewan yang cantik lah kan. Bukan dewan macam hospital, dewan biasa dia. Dewan yang besar. Kamu tengok lembut kan tepi tu kan. Tu. Apa tujuan lembut tu? Serap bunyi. To absorb dia. Sound. Kamu tengok buku cikgu ada kan kalau kamu tengok. Ada jawapan tu kan. Betul tak? Kamu tengok buku cikgu ada tu kan. Tu baca tu. Kena hafal. Nanti cikgu suruh hafal buku surat berapa. Kamu cuba cikgu akan tanya. Okey, jadi to absorb the sound wave ataupun sound. Boleh lah. Soft absorb the sound. Okey Dia ada satu lagi. Kalau kita kata uneven surface, permukaan yang tidak sekata, apa dia? Apa alasan dia?
Kita jawab reflection. Apa? Reflection. Mana? Pelbagai arah. Ni tu. Various direction. Boleh faham? Bila dia pergi permukaan yang tak seragam, jadi dia akan pantul dengan pelbagai arah. Jadi automatik dia akan serap. Boleh faham? Itu dia. Itu sebenarnya okey, kita ada reflection, various direction of reflection. Itu sebenarnya kalau kamu jawablah. Okey dah. Ini markah yang ketiga ni 1, 2, 3, 4 kan. 4, 5, ini 6. Okey, tengok yang seterusnya. Mikrofon. Lu ada kata dah. Mikrofon mesti berada di belakang speaker, betul tak? Betul. Kamu cakap sini, speaker belah sana. Boleh tak letak mikrofon dekat dengan speaker? Apa jadi? Bunyi bising. Jadi kita buat macam ni supaya to avoid noise. Boleh? Simple je jawab. To avoid noise ataupun humming sound. Humming ni macam gangguan. Maksudnya bunyi tu berganda-ganda, faham tak? Mikrofon kita cakap, betul speaker keluar, jadi dia kuat bagi kuat, jadi bunyi kuat aja macam tu. Faham? Okey tak? Ni gelak siapa ada buat lawa kan. Okey dah. Jadi material for the floor apa dia? Nak lembut ke keras? Kita pun lembut juga kan. Jadi kata material for the floor, kamu buatlah nama kapet ke plywood ke, tujuan dia sama ke tadi. Same story. Absorb sound. Boleh? Okey tak? Boleh. Ni dah jawab dah. Location of the microphone. Dah jawab dah. Location microphone behind the speaker. Dah jawab. Tadi kita jawab apa markah dia? Tengok belakang ni. 6. Nampak? 6. Ini 7, 8, 9. Ya. Sorry. 9 ni. 9, 10. Kalau ada lagi kau boleh jawab lagi banyak. Boleh faham? Yang ada berkaitan dengan ni lah. Jadi jawab dalam bentuk begini lah. Dalam bentuk jadual macam ni. Boleh? Boleh. Okay, height space. Okay, height, engineer, prevent blocking. Okay, jarak jauh. Maksudnya A tinggi, X rendah. Boleh tak? Soft, absorb sound. Boleh? Ataupun avoid to reduce the echo. Boleh ni tahu kan? Microphone behind the speaker, avoid noise. Ni pula. Ni pertama Ini pun soft juga sebenarnya. Soft, absorb sound. Boleh tak? Jadi dapatlah markah 10. Tu cara dia. Bagi markah 10 kan. Ada soalan nak tanya?